Hujan ke? Lah, Zain mampu bocor. Dek! Dek, bangun jap, Dek! Apa? Ambil bekas jap. Hujan ni. Zain bocor. Ya ke hujan? Ke ayam mimpi basah? Lah, ayam mimpi basah. Tak adalah. Tu, hujan lebat ni. Zain bocor tu. Tolong ayah ambil bekas jap. Tapi ni bukan bau air hujan, ni bau air hebon. Tak adalah. Pergi ambil bekas cepat. Nanti basah tempat tidur ni. Yelah. Perasan ke dia? Mentang-mentang akhir balik semua tahu. Nak letak kat mana ayah? Sini satu. Ini satu. Itu. Ini satu, Dek. Ini satu. Ayah, sini ada satu lagi ayah. Tapi bekas dah habis. Guna ni je lah ayah. Dek ambil tu. Bekas okok gudang garam ni. Boleh lah. Mana ayah? Tu. Okey. Okey. Tapi kalau dah semua bekas duduk dekat tempat tidur kita ni, macam mana kita nak tidur ayah? Kita tidur berdiri je lah, Dek. Esok ayah tampar Zain ni. Ayah nak tampar Zain guna apa? Pakai gang 3 second je kot. Gang. Pakai gang 3 second je kot. Gam 3 saat. 3 saat. Tidur berdiri. Tidur berdiri je lah, Dek. Cuba. Tidur berdiri. Lepas tu kau nak pergi mana ni? Hujan ni tak relevan aja. Kejap situ, kejap sini. Allah. Ush. Kedanya memang patah dulu ke? Apa yang kamu buat ni? Patah. Kipas ke? Kipas patahkan saya. Patah dua